Halo, selamat pagi. Saya Auta Singh. Nombor handphone saya 0178722230. Semalam ramai kawan lah daripada MIC, bukan MIC, daripada kalangan orang India di Malaysia. Dia tanya saya kenapa tak mau komen. Pasal ini MIC buat keputusan untuk keluar daripada Barisan Nasional. Kalau saya Presiden MIC, saya tendang UMNO keluar. Saya tak keluar. Saya sama MCA pakat dah kasih tendang ni UMNO keluar. Ini UMNO bukan UMNO punya bapak punya kan. Kita tendang UMNO keluar. Dia main terror mah. Dia kata dia punya barang main panjang mah UMNO. Panggil dia pergi lawan lah. Tak malu punya orang tau. Lawan 100 lebih kerusi ya ini UMNO. Menang 26 kerusi. Cakap macam menang ratus-ratus kerusi tau. So, pada saya, keputusan yang MIC buat semalam patut sudah lama buat. Patut sudah lama buat 1 minggu selepas itu PRU 15 bila MIC MCA tidak diberi apa-apa jawatan dalam kabinet, dalam kerajaan. Patut hari itu sudah umum keluar kalau saya presiden lah. Tapi saya bukan presiden, so apa boleh buat. So pada saya mereka tunggu tau, MIC MCA tunggu. Sekarang sudah berapa tahun? Sepatutnya lepas itu 6 bulan selepas general election ada itu PRN 6 negeri tau, 6 negeri punya election UMNO bully MIC MCA. Dia cakap apa tau? Dia cakap kita kasih lu balik kerusi yang you menang saja. Tapi yang dia kalah dia mau lawan. Yang dia menang dan dia kalah punya kerusi pun UMNO mau lawan. Mana boleh? Dia ingat apa barisan dia bapak punya kah? MIC MCA kalah teruk 2008 kerana perangai UMNO. Dia punya pemuda keluar kris untuk takutkan orang Cina dan India. Lagi ada keluar kenyataan antara you're not happy this country boleh balik India dan China. Pecah kuil 1 hari sebelum Deepawali. Lepas tu bagi penyapu pada pejabat awam. So inilah perangai UMNO masa tu. That's why kesan dia bila penjawat awam main sama dia orang punya undi, UMNO kalah teruk, MIC kalah lagi teruk, MCA kalah lagi teruk. Bila diorang tak mau lawan balik, kepimpinan MIC dan MCA pada masa itu lemah. So, that's why diorang kalah teruk. Diorang tak mau ambil tindakan tegas terhadap ini UMNO. Kerana diorang keluar kenyataan. So, kalau saya Presiden MIC masa itu, saya gasak sama UMNO. Kita dua MCA keluar. Dan keyakinan orang India dan Cina masih ada dengan MIC dan MCA. It's a wrong decision, the leadership pada masa itu. Walaupun saya penyokong kuat Tun Samiwelu. Tapi keputusan tu dia tak mau buat. Bila kaum India dan Cina diperlekeh oleh UMNO, pemuda UMNO, diperlekeh oleh Menteri Besar Selangor, he should have put his foot down and umum keluar. Tapi tak mau buat. Bila tak mau buat, pengundi mainlah sama MIC, MCA dan UMNO lah. Kepimpinan UMNO pada masa itu, Perdana Menteri Pak La pun lemah. Kerana dia tak ambil tindakan terhadap ini barwa-barwa yang keluarkan keris. Sekarang ini UMNO tak boleh pakai ni UMNO mau angkat balik itu orang yang keluar keris. Semua tak malu tau. Perosak tau. Semua orang angkat balik. Perikatan pula mau angkat balik itu orang yang bagi penyapu pada pejabat awam, bagi mau angkat balik itu orang yang samalah yang pecah kuil 1 hari sebelum Deepawali. Semua UMNO punya orang dulu macam ada tanduk dalam atas kepala. Kepala sudah maya besar tau. Dia orang ingat dia orang maya terror. So anyway, keputusan MIC keluar yang semalam perwakilan buat keputusan, dia orang akan keluar. And then join, siapa dia mau join, dia orang serah kepada CWC MIC, Majlis Tertinggi MIC. So jangan confuse, jangan share sini share sana, cakap Anwar hantar bunga petang, Anwar hantar bunga pagi tau, bukan petang. So Anwar actually hantar bunga, dia cakap baguslah lu keluar, lu join saya. Mungkin itu dia punya makna lah. Pada saya MIC tak ada majority kerusi di Malaysia. So they have to dia terpaksa bertenggek dengan undi Melayu. So sekarang Melayu dalam 70% atau 80% sekarang sokong Perikatan Nasional.
So MIC have made a tactical decision lah. But lambat lah. Patut buat lepas masa PRN negeri tu. Atau buat semasa PRU, selepas keputusan PRU